Setiap hari, kita berusaha mencari rezeki demi diri sendiri dan keluarga. Walaupun tidak banyak, tetapi setiap ringgit itu sangat bernilai kerana datang daripada hasil usaha kita sendiri. Namun, tanpa perancangan, duit boleh habis begitu sahaja tanpa kita sedar. Dan apabila ia habis, kita mula berdepan dengan kesukaran. Bila ini berlaku, keperluan asas seperti makanan dan keperluan keluarga menjadi terhad. Tetapi, keadaan ini masih boleh diubah. Dengan perancangan perbelanjaan, kita boleh utamakan keperluan dan elakkan pembaziran. Walaupun sedikit, jika kita mula menyimpan, ia boleh jadi sesuatu yang besar untuk masa hadapan. Dan apabila kita bijak menguruskan duit, hidup menjadi lebih tenang tanpa terlalu banyak beban. Duit mungkin sedikit, tetapi jika diuruskan dengan baik, ia cukup untuk masa depan.